Lubuk ini baru kami pasang semalam. Dan lubuk ini jarang orang tahu. Ada yang kata limbat besar selalu masuk waktu malam. Air yang keruh, lubuk yang dalam, bubu lama, inilah tempat ikan limbat selalu masuk. Hari ini kita test. Ada hasil. Dia pun tak tahu sama. Bukan menangis, akan tetapi satu kegembiraan. Cerita dalam kehidupan seharian sebagai suami dan isteri. Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 second. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan tengok hasil membubu kita lah di, tak tahulah tempat dia. Tak tahu ikan ada ke tak ada sahabat. Di parit-parit kecil lah sahabat. Tak tahulah, kita cuba je sahabat. Jom kita teruskan dengan aktiviti kita pada pagi hari ni. Semoga ada hasilnya. Untuk rezeki hari ni sebenarnya dah beberapa kali dah kita pasang kumpau. Tapi tak tahu, kita cuba lagi sahabat. Okey, kita ada 5 bubu 5 bubu. Tapi tak tahu lah hasilnya ada ke tak ada. Jom kita teruskan dengan hasilnya. Okey, ni yang pertama. Seharian hujan dah penuh air Okey, jom. Saya nak turun dulu. Dah ada, nanti kita jumpa lagi. Tengok macam mana. Dengar dulu ada ular tak? Dengar ke? Ada ke? Tak Macam punya cek pun tak ada. Ya. Tenggelam dah ke? Oh, tenggelam lah. Tenggelam kan? Jauh lah. Dah mati ke tu. Ui, banyak ni. Tak apa-apa kan? Bangun. Tak boleh, nanti dia tak rasa tak syok. Kalau tak ada ular tak apa. Bismillah. Bismillah. Banyak apa? Kumpau je, berdarah je. Ni umpan apa? Ikan bilis ke? Bukan. Ni umpan. Okey, jom kita teruskan. Ada kok. Bukan. Tak ada kok. Apa? Tak ada. Okey, kita teruskan yang kedua. Okey, jom. Okey, yang kedua. Dua kita. Ini umpan sawit. Dia nak turun sahabat. Tak tahu lah. Kali ni kita main turun-turun pula Tu ada air mengalir. Oh baik. Ada kau dalam barang. Oh ini tak ada. Cantik. Saya nak buka ikan tengah ni. Taklah satu ni payah. Macam kumpau je. Macam kumpau kan. Yep. Palu ni. Ada kau tak ada pun. Oh, ada. Mantap. Belah kat apa tu? Aduh, ada lah. Besar. Padu saiz tu. Jom, saya naik atas dulu. Mantap. Ada 3 ekor 4 ekor ke? Jom, kita tengok dulu. Mantap. Ada 4 ekor sahabat.
Yang ni besar sikit. Dia ni jenis gold. Yang ni jenis keli ya. Mantap padu. Jom. Saya nak buka dulu. Alhamdulillah ada rezeki. Buku kedua ni ada kan? Tengoklah sampai dah berselam menyelam kali ni. Biasa tak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Satu dah. Melompat. Orang suruh dia keluar. Satu ya. Satu dalam. Lagi mana? Ekor kecil. Alhamdulillah sahabat. Bubur yang kedua kita mendapatkan hasil. Alhamdulillah, syukur. Okey, yang seterusnya je. Aduh, kau tak tahu dah. Dari tempat ni ular ni. Dari kita dah pasang kan. Nah, jom. Tengok berapa yang ada. Ini tu kita kena masuk dalam air juga. Raya macam tadi. Saya dah serang. Tempat ni ada ular. Dah lah saya ni berani. Gaya macam banyak ha. Saya buka dulu ikatannya. Tarik je. Tenggelam tu. Seekor dua. Seekor. Oh ada. Ada lah. Satu, dua ekor. Satu terpacak ni. Satu ke bawah. Dah mati dah sahabat. Jom. Kita buka lah. Okey, alhamdulillah. Bubur yang ketiga ada jugalah. Nasib baik saya cepat Dia dah mati dah sahabat. Boleh lagi tu. Tapi boleh lagi ni. Cantik lagi. Lagi baru lagi Boleh ke bawah lah. Saya tukar balik. Okey lah. Alhamdulillah, syukur. Walaupun ikannya dah tapi masih boleh diselamatkan lagi lah. Kira ada lah. Kira ada. Kira ada lah sahabat. Kita tak kumpau. Tadi pertama kali je kumpau. Sebab tu pasang dekat kerongkong kan. Mantap. Sekejap. Ni kena keluarkan semua ni. Dua ekor jadilah. Busuk dah ke belum? Belum. Dua mati? Dua mati. Kalau hidup tak ada macam ni. Cium lah. Padu. Kalau pergi lamat, Padu mantap. mungkin dia tak boleh diselamatkan. Ada. Tenggelam ke? Tenggelam. Tenggelam buburnya. Yang ni tenggelam. Okey, jom kita tengok yang Bukan jadi tenggelam. Tenggelam ke tadi? tenggelam. Patutlah dia habis sama riwayat. Okeylah, jom kita teruskan dengan yang ketiga. Tak tahulah ada ke tak ada. 4. Jom. Keempat kan? Keempat. Lagi satu dah hilang kan? Yang ni special. Okey, yang keempat. Yang keempat ni tempat dia hantul sikit. Kat tengah-tengah tu. Saya kena turun gunung ni. Macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kau tak tahu. Ini yang saya risau. Ada ke tak ada? Allah, patah pula. Dalam ni. Ui. Banyak yang dah mati lah. Apa tu? Yang putih-putih tu. Ini pakai umpan special Saya pakai umpan special lah. Hai. Apa tu? Ada. Kecil-kecil lah memang kat sini. Tu dia. Mantap. Aduh. Ini umpan
Ikan bilis Jom. Allah. Umpan terinya ikan bilis. Ini hasilnya. Umpan ikan bilis. Banyak baby you. Mantap padu. Umurnya mati-mati dah. Waduh lah. 4 ekor. Bawa anu sekali yang bekas. Mujarab memang tapi kecil. Bawa bang kah? Ada ikan terinya. Oh, ikan terinya ada nih. Ada saja ini ikan terinya. Ya. Tengok sini. Kecil ya? Sini lah. Sini kecil memang tapi padu. Ikan terinya. Ada putih kan ikan teri. Itu ikan terinya nih. Iya bukan tahu siapa. Ikan terinya hasilnya teri juga. Hah? Ikan teri hasilnya teri juga. Ikannya teri-teri. Mampu gelak je dah. Ada kan? Ada, alhamdulillah jangan gelak. Tidak. Ikan terinya. Mantap. Biasa gede-gede kan. Tak ada, kita tengok dalam sahabat kita punya channel tu. Dia ada tu. Kebanyakannya yang teri meri ni ada. Teri meri, teri. Dia buat eksperimen tu ada kan. Tu yang kita cuba. Okey, jom kita teruskan lagi dengan melihat hasil yang kelima. Yang terakhir ikan teri juga. Alih sana sikit lah. Okey, ini yang terakhir. Tak tahu ada ke tak ada. Oh, dah banjir dah. Dah banjir. Mana? Mana ni barang? Kenapa dah tak nampak? Ada. Tu dia. Tu dia penampakan. Ada ke tak tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan teri ni masalah lah. Dia meresahkan. Tak ada langsung. Oh tu. Ada lah seekor ni. 2 ekor. Tu dia sahabat. Ni. Umpan ikan bilis. Hasilnya kecil. Yang terakhir ada jugalah. Tapi dah kejong kan. Pakai pelampung pun kejong tengok. Dengan umpan-umpan habis. Problem kan umpan teri ni. Umpan sawit juga mujarab. Okey, jom kita tengok hasil keseluruhannya. Ada juga lah. Nyamuk ya, nyamuk. Okey lah sahabat. Ni dia hasilnya. Hasilnya ada 7 ekor juga lah. 3, 5, 6, 7, 8 ekor. Termasuk ikan puyuh ni seekor. Ada jugalah sahabat. Walaupun tak banyak tapi ada jugalah. 5 bubuh. Alhamdulillah sahabat. Ada. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 second. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat, ada. Walaupun tak banyak, ada lah sahabat. Alhamdulillah, syukur.